dekat Ipoh guys. Yang ni Ipoh Padang. Ada satu nasi kandang sempoi yang sur dia kata. Nasi kandang Datuk Sagor dekat Ipoh guys. Dia punya killer ayam merah ni dengan lauk-lauk dia semua memang sempoi. Apa try dah tengok kari kepala ikan dan telur masin ni kena buk. Aku shock tengok dia cerok nasi dalam belanga tu. Lepas tu dia campur kari, dia mesti bubur bendi dengan timun ni. Yang ni kat Ipoh yang dia ada timun ni. Dan satu lagi sambal ni. Sambal ni wajib buh dalam nasi kandang apa. Ni ayam goreng merah ni. Yang ni nikmat sebenar lah nasi kandang Datuk Sagor. Satu lagi papadom jangan lupa. Ayam pistur telur masih kena ada dengan sambalnya. Apa kalau kena nasi kandang ni, apa kata gelumung dalam cinta nasi kandar sur punya. Tangan putih merah melekat dekat ibu jari dengan ayam. Nasi dia memang padu guys. Kedai mereka luas dengan bersih semua cukup. Mereka buka 10.30 pagi sampai 4 petang everyday. Apa nak makan sini nak bungkus pun boleh. Nasi kandang Datuk Sagor mesti mari dah makan kena ruku.